Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel untuk membincangkan perkara-perkara semasa. Untuk video kali ini, mungkin kita akan banyak kecek Kelantan sikit. Sebabnya banyak berkaitan dengan negeri Kelantan. Baru-baru ni, kita dapati ada serangan yang ditujukan khas kepada negeri Kelantan. Dua pemimpin tinggi DAP menghalakan serangan-serangan yang tidak berasas ke negeri Kelantan. Mereka menyatakan bahawa negeri Kelantan ini antara yang tertinggi kes HIV, tertinggi kes seksual kanak-kanak dan sebagainya. Hari ini, bila video ini dirakam, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fadli Hassan, mengeluarkan satu kenyataan media mengecam tindakan dan juga perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin tersebut. Timbalan Menteri Besar Kelantan kata, kalau nak buat kenyataan-kenyataan sebegitu, kenalah keluarkan fakta-fakta yang betul. Dan kalau nak membuat satu tuduhan, kena tunjukkan bukti. Jangan sembrono sahaja. Lagi-lagi jika lemparan ataupun tuduhan tersebut dilemparkan di tempat-tempat yang tak sepatutnya benda itu berlaku. Terutama sekali di sidang parlimen. Bila didakwa bahawa Kelantan menghadapi isu masalah sosial yang serius, HIV-nya, kes seksual kanak-kanak, penyalahgunaan dadah, benda-benda tu tidak disokong oleh statistik rasmi dari kerajaan. Benda tu agak melampau. Maka Timbalan Menteri Besar Kelantan menyatakan bahawa statistik jenayah Malaysia 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan bahawa Kelantan merekodkan kes sebanyak 2,296 dengan nisbah indeks adalah 109. Dan jauh lebih rendah lagi jika nak dibandingkan dengan Selangor, 11,910 kes. Bagi kes keganasan seksual, Kelantan 330. Lebih rendah berbanding Selangor, 1,308 kes. Johor 681 kes. Sabah 573 kes. Perak 543 dan Pulau Pinang 388. Bagi kes Rogol pula, Kelantan mencatatkan sebanyak 147 kes. Masih lebih rendah jika nak dibandingkan dengan Selangor, Sabah dan juga Johor. Sementara itu, bagi kes Rogol di bawah umur, Kelantan mencatatkan kes sebanyak 128 berbanding Selangor 288 kes, Sabah 207 dan Johor 198. Manakala bagi kes eksploitasi kanak-kanak, tidak ada direkodkan di Kelantan sepanjang tahun 2024. Dan statistik ini juga menurut Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan menyatakan bahawa statistik ini menunjukkan bahawa Kelantan bukan negeri yang mencatatkan jumlah tertinggi bagi penderaan fizikal kanak-kanak. Hanya merekodkan 22 kes sahaja. Selain tak ada kes penculikan kanak-kanak serta kecuaian terhadap kanak-kanak di bawah umur yang direkodkan pada tahun yang sama. Lepas tu mana yang kata Kelantan paling tinggi? Ya? Bagi bab dadah pula, TMB Negeri Kelantan menyatakan bahawa kerajaan negeri tidak menafikan cabaran berkenaan isu dadah. Seperti yang kita semua maklumlah, dekat dengan sempadannya. Tapi kerajaan negeri tegas menyatakan bahawa Kelantan bukan yang tertinggi bagi indikator untuk dadah. Contoh, Kelantan 1,513 kes bagi bekalan dadah. Selangor paling tinggi mencatatkan 2,716 kes. HIV AIDS pula daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa Kelantan merekodkan 93 kes HIV pada tahun 2023. Jauh lebih rendah daripada Selangor yang mencatatkan kes sebanyak 1,062 kes.
Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Johor, Pahang dan Perak semua tinggi lagi daripada Kelantan. Dan akhir sekali, Timbalan Menteri Besar menyatakan bahawa tindakan undang-undang akan diambil kepada pihak yang menyatakan, yang menuduh negeri Kelantan adalah negeri yang paling teruk daripada apa yang dinyatakan mereka tadi. Maka apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Boleh komen dan juga jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel untuk dapatkan info-info dan juga perbincangan yang lebih lanjut.